Haji Muhammad Hanifah bin Haji Abdullah. Terima kasih, Dato' Yang di-Pertua. Soalan saja nombor 7. Terima kasih, Dato' Yang di-Pertua. Dan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Profesor Tan Sri Datuk Dr. Haji Muhammad Hanifiah ke atas soalan nombor 7. Dato' Yang di-Pertua, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan nombor 7 ini bersekali dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Datuk Lim Peh Heng bertarikh 25 Mac 2025 yang turut menyentuh isu yang sama, iaitu mengenai fungsi Pejabat Kecergasan Buatan Kebangsaan atau NAIO. Bagi memastikan Pejabat Kecergasan Buatan Kebangsaan NAIO fleksibel dan responsif terhadap keperluan sektor awam dan swasta, selain daripada laporan trend AI dan rangka kerja yang dirancang di bawah keberhasilan utama Pejabat AI Kebangsaan NAIO, aspek lain yang turut diberikan perhatian dalam membangunkan ekosistem AI yang responsif adalah adaptasikan teknologi AI dengan segera. Oleh demikian, kluster-kluster AI struktural dan juga kumpulan kerja yang terdiri daripada pakar bidang khusus telah ditubuhkan bagi melihat potensi AI yang boleh diadaptasi dengan segera merintas sektor utama yang telah dikenal pasti. Pada peringkat awal, tumpuan akan diberikan kepada 6 sektor, iaitu kesihatan, pendidikan, pertanian, pengangkutan, perniagaan dan pentadbiran awam. Gerak kerja telah dimulakan dengan sesi libat urus bersama Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertanian Kejaminan Makanan menerusi program NAIO Lab bagi inisiatif rakan tani dan dialog NAIO dengan bidang kesihatan. NAIO juga pada 10 Disember 2024 telah mengadakan program kerjasama dengan pihak Microsoft, iaitu AI Formulation Future atau AI for My Future, yang bertujuan untuk menyediakan platform kemahiran dan penghasilan bakat berkaitan dengan AI. Program ini yang menasarkan seramai 800,000 yang betul, iaitu penyertaan dijangka akan memacukan agenda transformasi AI menerusi kerjasama lintas sektor. Selain daripada itu, Kementerian Digital dan agensi di bawahnya, Jambatan Digital Negara JDN, juga akan memanfaatkan AI menerusi pendekatan GovTech yang berasaskan kepada konsep keseluruhan kerajaan whole of government bagi membentukkan pembangunan ekosistem AI secara bersepadu. Kementerian Digital sebagai peneraju fokus group GovTech dalam rancangan Malaysia ke-13 telah menyediakan kanvas GovTech yang turut mengambil kira aspek adaptasi teknologi AI kepada sektor awam. Sementara itu, Dato' Yang Pertua, bagi memastikan ekosistem AI yang fleksibel dan responsif terhadap keperluan sektor awam dan swasta, Jabatan Digital Negara JDN telah membangunkan garis panduan pengadaptasian kecergasan buatan AI sektor awam dan telah dilancarkan pada 27 Februari 2025. Garis panduan ini menjadi rujukan dan panduan untuk mengadaptasikan AI di sektor awam secara bertanggungjawab dan bertika. Garis panduan ini juga menekankan konsep wawasan manusia human insight yang memastikan keseimbangan antara peranan teknologi dan peranan manusia seperti yang diterapkan dalam sistem konsep manusia dalam ketara ya human in the loop. Menerusi garisan panduan ini, penggunaan teknologi AI oleh agensi sektor awam akan dapat dirancang secara holistik dan mempercepatkan adaptasi teknologi AI. Pendekatan ini boleh diperluaskan ke dalam sektor swasta dan bentuk kolaborasi quadruple helix bagi membolehkan kerajaan mendapatkan faedah menerusi teknologi terkini yang diperlukan. Soalan tambahan. Terima kasih Yang di-Pertua atas tadi jawapan dan juga untuk kepada Menteri. Soalan tambahan saya, bagaimana kerajaan mengawal mekanisme kawal selia yang akan diguna pakai oleh NAIO bagi memastikan setiap di dasar atau inisiatif AI yang diperkenalkan benar-benar memberi manfaat kepada pembangunan teknologi tempatan dan tidak sekadar menjadi dasar tanpa
pelaksanaan yang berkesan. Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Yang Dipertua, Kementerian Digital sentiasa committed dalam memastikan setiap perancangan maupun dasar dan inisiatif AI dapat menyumbang manfaat kepada impak besar kepada teknologi tempatan dan rakyat secara keseluruhannya. Sehubung dengan itu, NAIO telah merangka pembentukan kluster-kluster AI sektor yang akan dikemudi oleh kementerian-kementerian tertentu termasuk sektor-sektor penting seperti perkhidmatan awam, pertanian, kesihatan, pendidikan, usahawan dan pengangkutan kita. Pembentukan kluster AI ini bertujuan tidak semata-mata, Dato' Yang Pertua, mengenal pasti cabaran adaptasi AI dan use cases di setiap sektor, malah menjadi semak imbang dalam pembentukan dasar ataupun hala tuju AI agar setiap gerak kerja NAIO menepati keperluan dan aspirasi yang benar-benar signifikan kepada negara kita. Saya ingat Yang Berdua, ini kita mestikan ekosistem AI ini berkembang dan responsif kepada keperluan semasa. Saya ingat jawapan itu tepat kepada soalan yang diberi tadi. Kan jemput Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Mohamed Hatta. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Selain daripada merangka dasar ataupun polisi dan juga garis panduan, adakah NAIO juga terlibat dalam merangka rang undang-undang yang berkaitan dengan AI ini yang lebih khusus untuk memelihara keselamatan negara, dan juga dalam konteks hubungan antarabangsa kita, adakah NAIO juga terlibat untuk menguruskan peraturan dan rang undang-undang ataupun undang-undang antarabangsa supaya penggunaan AI terutamanya dalam sektor awam dan ketenteraan terkawal dan kita tidak terjejas dan kita tidak menjejas. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Kementerian kita melalui kecergasan buatan kebangsaan NAIO, Yang Berhormat, sentiasa menggunakan pelan tindakan teknologi, iaitu AI 2026 hingga 2030 sebagai seimbangan kepada AI roadmap kita 2021 hingga 2025. Ini Datuk Yang Pertua melalui pejabat kecergasan buatan AI sedang membangunkan kerangka dan tabir urus kita dalam dasar transformasi menyokong ekosistem yang selamat, bertanggungjawab, inklusif dan mampan. Ekosistem ini diselaraskan oleh piawaian kebangsaan ataupun global memacukan inovasi serta memastikan nilai-nilai masyarakat, kepentingan negara terpelihara. Bagi sektor awam pula, Jabatan JDN sedang merangka garis panduan Yang Berhormat mengadaptasian kecergasan AI ini kepada sektor awam, dan panduan ini menekankan pendekatan manusia dalam ketiran ataupun human in the loop bagi memastikan peranan manusia dikekalkan dalam penggunaan teknologi. Kerajaan juga Yang Berhormat Yang Dipertua juga melancarkan garis panduan etika AI Malaysia pada September 2024. Selaras dengan National AI Roadmap 2021 seperti saya kata tadi 2025, dan garis panduan ini mencukupi 7 prinsip utama, iaitu keadilan, kepercayaan, kepercayaan, keselamatan data dan privasi, inklusiviti, keterusan dan accountability dalam kita dan juga kesejahteraan manusia. Prinsip-prinsip ini memastikan Yang Berhormat Senator penggunaan AI sejajar dengan undang-undang dan juga moral Malaysia, melindungi data peribadi dan juga mengurangkan risiko terhadap masyarakat. Yang Berhormat, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang kita jemput